Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi kepada seluruh warga Pulau Indah. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita dapat orang kata bersama-sama dengan siri podcast yang kedua bersama dengan saya dan juga tetamu jemputan. Okey, jadi tanpa membuang masa, pada hari ini insya-Allah kita akan membincangkan satu topik yang cukup menarik, cukup cantik insya-Allah untuk kita bincangkan pada hari ini. Tapi sebelum saya teruskan kepada tetamu jemputan pada hari ini, saya nak minta semua warga Pulau Indah untuk tekan button share dan juga tekan button follow di akaun TikTok dan juga YouTube insya-Allah. Okey. Jadi kita juga sebenarnya di Seindah TV membuka ruang untuk semua membuat orang kata tajaan lah. Kalau anda kata mana-mana produk atau mana-mana pihak nak orang kata produk dia berada di hadapan kita ni, insya-Allah kita buka tajaan kepada sesiapa yang berminat insya-Allah. Jadi tanpa buang masa, saya menjemput dan mempersilakan orang yang cukup hebat, orang yang cukup mantap insya-Allah hari ini untuk bincangkan tentang satu topik yang menarik, iaitu topik mengenai hadis 40. Tanpa membuang masa, saya menjemput Ustaz Hanif untuk memperkenalkan diri insya-Allah. Okay, terima kasih Ustaz Ifan Sufi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih atas jemputan. Saya Ustaz Hanif selaku guru pendidikan Islam di SK Pulau Indah. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan berkongsi sedikit tentang penghayatan hadis 40. InsyaAllah saya akan menjawab apa-apa soalan daripada Ustaz Ifan Sufi, apa yang saya dapat kongsikan, kita sama-sama dapat ilmu yang manfaat pada hari ini insyaAllah. InsyaAllah. Okey, insyaAllah untuk makluman hadirin dan hadirat, Ustaz Hanif ni insyaAllah antara orang yang bertanggungjawab untuk melaksanakanlah, ataupun guru yang bertanggungjawab untuk melaksanakan hadis 40 di Sekolah Kebangsaan Pulau Indah insyaAllah. Jadi untuk makluman hadirin dan hadirat, hadis 40 ini sebenarnya sudah berjalan, bukan sahaja orang kata hari ni baru kita nak start, tidak, tapi sebenarnya dah berjalan daripada awal lagi pada tahun tak silap saya pun tak pasti, nanti Ustaz ni akan ceritakanlah dengan lebih lanjut, okey, pada tahun bila, tapi sebenarnya hari ni kita nak cerita tentang lebih mendalam mengenai apa yang penting dalam pelaksanaan hadis 40 ni insya-Allah. Jadi sebelum kita nak bincang benda ni dengan lebih dalam, ada benda ni dengan lebih terperinci, jadi saya nak tanyalah sedikit Ustaz Hanif kan, siapakah entiti yang bertanggungjawab untuk orang kata merancang dan merangka pelaksanaan hadis 40 ni di sekolah-sekolah? Okey, untuk hadis 40 ni ia bermula pada tahun 2024 yang diasaskan oleh YB kita, Menteri Pendidikan pada masa itu, dan sehingga sekarang masih lagi Perdana Menteri Menteri Pendidikan kita, Fadlina Siddiq. Okay, jadi KPM telah merancang secara detailnya dan kenapa hadis 40 ni dipilih dalam untuk diterapkan di sekolah-sekolah, seluruh sekolah kebangsaan di Malaysia ni. Jadi yang bertanggungjawabnya ialah KPM dan yang melaksanakannya adalah tanggungjawab sekolah-sekolah. Jadi dari bila tu Ustaz kira pelaksanaan ni dilaksanakan? Kalau mengikut yang diasaskan perlu dilaksanakan bermula pada tahun 2024. Oh, 2024 lah. Sekarang ni lebih kurang masuk tahun yang masuk ke tahun yang ketiga lah. Oh, masuk tahun yang ketiga, masya-Allah. Sekiranya hampir
3 tahun lah benda ni berlangsung dekat sekolah ni. Masya Allah. Jadi saya sebenarnya Ustaz kan, bila cerita pasal hadis 40 ni, saya banyak dah juga orang kata pergi daurah, pergi ceramah-ceramah kan dekat masjid kan. Jadi saya tengok kan hadis 40 ni, dia punya method ataupun cara dia dekat masjid, ustaz cakap kat depan, jemaah dengar macam tu. Jadi apa kelainan ataupun apa cara pelaksanaan lah yang mungkin sedikit berbeza ke pelaksanaan hadis 40 dekat sekolah ataupun lebih kurang sama saja? Okay. Baik, sebenarnya untuk pengetahuan, KPM bukan sahaja merancang secara berikan tanggungjawab kepada pihak sekolah untuk melaksanakannya. Malahan KPM juga telah menyediakan satu modul, dan setakat ini ada 2 modul yang edisi kedua yang terpakai untuk dilaksanakan, di mana hadis 40 Imam Nawawi ni bergantungnya kepada pihak sekolah ataupun pihak yang penyelaras untuk melaksanakan di sekolah-sekolah. Sebagai contohnya, seperti sekolah ni yang sebelum ni dia laksanakan, kita laksanakan pada waktu hari Jumaat, diselangi dengan selepas sesi bacaan surah Yasin, dan kita minta murid untuk baca dan murid lain semua dengar dan menghayatilah apa yang intipati-intipati yang disampaikan dalam hadis tersebut. Maknanya ada 2 hala lah antara guru dan juga murid lah. Ya, betul. Okey, jadi Ustaz, bagi pandangan Ustaz lah, sebenarnya hadis 40 pelaksanaan dekat sekolah ni penting ke tak penting? Sebab kadang-kadang benda ni mewujudkan polemik lah, ataupun orang kata kontroversi, kerana orang kata benda ni hanya one sided je, ataupun ada orang kata tak setuju dengan pelaksanaan ni. Jadi Ustaz rasa penting tak untuk pelaksanaan hadis 40 ni? Okey, bagi saya hadis 40 ni dia merangkumi setiap aspek, sasiahnya, akhlak, segala perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan ada dalam hadis 40 ni. Jadi dia, bagi saya sangat sesuai dengan pelaksanaannya di sekolah-sekolah, terutamanya di sekolah daripada sekolah rendah lagi, dan juga seterusnya sekolah menengah, di mana apabila ia diterapkan kena dengan falsafah pendidikan negara untuk melahirkan generasi yang terkedepan lah, dengan cabaran-cabaran sekarang, pelbagai cabaran yang perlu dihadapi oleh anak muda kita sekarang, gen sekarang kan. Jadi untuk bagi saya memang sangat-sangat penting, dan ia boleh melahirkan generasi yang lebih harmoni lah. Jadi saya tertarik lah dengan Ustaz kata tadi, hadis 40 ni merangkumi semua aspek Ustaz kan. Ustaz kata asasiah, akhlak ni sebagainya kan. Jadi saya nak tanyalah, adakah orang kata hadis 40 ni dia sesuai untuk semua lapisan masyarakat? Maknanya bukan sekadar hanya untuk orang Islam saja, akan tapi adakah dia sesuai untuk non-Muslim? Sebab saya tahu Ustaz, dekat sekolah ni kan, kalau kita tengok ataupun kita perhatikan, tak semua kan pelajar-pelajar ni orang kata beragama Islam. Adakah orang kata hadis 40 ni sesuai juga untuk kita bawa program ni kepada pelajar-pelajar non-Muslim? Macam mana Ustaz? Okey, baik saya. Sebab ni hadis, namanya hadis kan. Hadis ni sebenarnya bukan semata-mata untuk umat Islam sahaja. Jadi apabila kita laksanakannya, sebab pengisian hadis yang kita pilih ni dalam hadis 40 Imam Nawawi ni, sebagai contoh tentang niat, dia tak menyentuh kepada tauhid semata-mata. Betul. Jadi umat bukan Islam, bagi murid yang bukan Islam juga boleh ambil pengajaran daripada hadis ni untuk kemenjadian dirilah. Contoh tentang niat. Kita tanya murid, kenapa datang sekolah? Sebab apa? Niat untuk belajar ataupun untuk berkawan. Sebagai contohlah kan. Jadi kita tak semestinya murid yang Islam saja kita boleh tanya soalan ni. Murid yang bukan Islam pun, macam sekolah Pulau Indah ni,
ramai dengan murid-murid orang asal kan. Okey, faham. Orang asal. Jadi kebanyakannya bukan Islam. Jadi penerimaan mereka pun setakat ini yang kita laksanakan, tiada lagi isu yang macam mengatakan tak perlu nak belajar dan sebagainya. Okay Ustaz, sekarang ni berkenaan dengan Ustaz punya orang kata penerangan tadi, Alhamdulillah lah penerangan yang cukup baik. Cuma saya nak tanya satu soalan lagi Ustaz kan. Kita menekankan hadis orang kata 40 di sekolah. Okey, dan saya faham sudah orang kata program ini dah berlangsung lebih kurang hampir 3 tahun. Yeah. Okey. Dan alhamdulillah sambutan yang sangat baik sepanjang yang saya dapat makluman lah. Okey, cuma ada sedikit orang kata saya nampak macam daripada sudut calculation saya lah, pengiraan saya. Okey, hadis 40. Okey. Kemudian yang kedua, kalau ikut daripada takwim persekolahan pula, kita ada 42 minggu. Saya dengar perkhabaran juga pelaksanaan hadis ini 1 minggu 1 hadis, betul? Ya. So apa baki lagi 2 minggu tu macam mana Ustaz? Macam mana kita nak isi, adakah ulang balik hadis ke ataupun ada hadis ekstra ke sebenarnya hadis 40 tu? Macam mana Ustaz? Cuba. Okey, berdasarkan mengikut modul kita laksanakan hadis 40 ni macam perancangan yang saya sebagai penyelaras hadis 40 di SK Pulau Indah. Untuk perancangan tahun ni saya nak wujudkan satu minggu satu hadis. Jadi yang pelaksanaannya ialah melibatkan murid. Murid akan baca dan kita rakam video bekerjasama dengan pihak Seindah TV Pulau Indah. Jadi untuk pelaksanaan ini, kelainan ni saya ambil kalau ikut minggu akademik adalah 42 minggu kan. 42 minggu. Jadi hadis walaupun namanya hadis 40, sebenarnya ada 42 hadis. Ada 42 jadi hadis. Kalau sama ada sempat ke tak sempat, kalau habis kalau tamat silibus ke-42 hadis tu, kita akan pilihlah mana hadis yang sesuai untuk di revision balik lah. Ya, revision semula lah. Jadi hadis 40 ni kita akan pastikan murid-murid kita akan tukar-tukar lah murid yang bertugas untuk menyampaikan hadis ni. Video yang kita rakam tu kita akan rakam tayangkan di dataran lah. Okey Ustaz, sebelum kita akhiri podcast pada hari inilah, insya-Allah mungkin ada sedikit harapan dan juga pesanan lah daripada Ustaz mungkin kepada semua warga Pulau Indah. Mungkin pesanan dan harapan ni Ustaz boleh bagi sekali dengan orang kata kesedaran lah, mengenai kepentingan hadis 40 ni dalam kehidupan, insya-Allah. Harapan saya untuk pada tahun ini, saya berharap dapat kerjasama juga daripada semua guru dalam kita melaksanakan penghayatan hadis 40 Imam Nawawi ni pada tahun 2026 ni. Jadi saya harap pelaksanaan ini pada tahun ini lancar dan juga bukan setakat kita berikan kesedaran kepada murid, tetapi juga keseluruhan guru-guru yang berkhidmat di SK Pulau Indah ini dan juga guru-guru di luar sana. Saya harap penghayatan hadis 40 ni dapat mendapat sambutan yang sangat-sangat meriah lah yang dilaksanakan di sekolah, dan ianya tidak merugikan pun kita laksanakan di sekolah, dan tak lama pun menggunakan masa waktu di sekolah untuk dilaksanakan. Yang penting kita nak menghasilkan ataupun melahirkan generasi yang harmoni, generasi yang sejahtera, dan juga generasi yang lebih baik lah, insya-Allah. Jadi generasi madani. Okey, jadi akhir kata daripada saya, jangan lupa siapa yang ada pendapat ke komen tentang penghayatan hadis 40 boleh kongsikan di ruangan komen.
Dan juga mana-mana yang menonton sekarang ni nak bagi cadangan ke ataupun penambahbaikan ke ataupun apa-apa idea untuk kami laksanakan di sekolah pun kami terima, insya-Allah. Kami cuba kita cuba berkongsi ilmu, insya-Allah. Itu saja daripada saya. Okey, terima kasih Ustaz Hanif, insya-Allah penerangan yang cukup jelas, cukup mantap, cukup hebat sebenarnya tadi berkenaan dengan hadis 40. Insya-Allah kita boleh ambil ibrah dan juga kita boleh ambil intipati-intipati yang Ustaz Hanif berikan sebutan tadi untuk kita amalkan, dan saya harapkan semoga semua pelajar dan juga ibu bapa serta warga Pulau Indah secara khasnya dan seluruh warga Malaysia secara umumnya, kita harapkan bahawa pelaksanaan hadis 40 ini dapat dikekalkan dan dapat dijadikan sebagai penanda aras untuk kita menjadi orang yang lebih baik, insya-Allah. Jadi itu sahaja perbincangan kita pada hari ini. Insya-Allah kita akan berjumpa pada pertemuan akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #Seindah TV.